Dengar je bunyi gomo kelati gomo, terus kau swipe left. Dengar je member office tu kecek rohat pekat sikit, terus kau cop dia puak SSKJP. Sek-sek kita jangi pecuh. Korang ni sebenarnya trauma atau memang prejudis tahap dewa? Mari kita jujur, tak payah sugarcoat. Memang ada segelintir yang kenegerian dia pekat likat sampai stiker kereta penuh satu cermin belakang. Borak pun nak geng dia je. Tapi yang kau pukul rata satu negeri tu kenapa? Bila bak makan nasi kerabu, laksam, akuk, laju je tekak kau terima. Tapi bila bak buat menantu, tiba-tiba family dorang ni susah nak masuk lah. Dorang ni pemotor lah. Realitinya, orang Kelantan ni selalunya hustler. Bisnes kencang, survival skill tinggi. Kalau kau jenis lembik, manja, nak semua bersuap, memang kau akan rasa dorang ni intimidating. Kau label dorang red flag sebab kau tak boleh handle tenaga dorang yang keras tu. Red flag ni tak ada postcode, Mat. Orang KL, orang Johor, orang Penang pun ramai je perangai macam hantu raya. Masalahnya bukan IC 03. Masalahnya hati kau tu yang penuh karat stereotip. Kalau kau tolak seseorang tu sebab perangai dia buruk, itu bijak. Tapi kalau kau tolak dia semata-mata sebab dia lahir kat Kota Baru atau Pasir Mas, sebelum kau kenal hati budi dia, tahniah. Sebenarnya, engkau lah red flag yang paling besar dalam cerita ni. Aku nak tengok komen korang pula. Jangan gaduh, tapi debat. Tim A, setuju. Asal Kelantan je kita pangkah terus. Serik dah aku. Tim B, fitnah. Jodoh aku orang Kelantan elok je. Korang je yang lemah. Korang tim mana? Komen kat bawah. Red flag!